What's up yo, jumpa lagi. So dalam minggu ni kita nak selesaikan satu puzzle. Ni yang puzzle kita dapat untuk minggu ni. Nak tengok cara kita selesaikan puzzle ni, tengok video ni sampai habis. Okey, jom kita tengok puzzle yang kita dapat ni. So, kita keluarkan daripada dia punya plastik. Segala mak nenek semua ada kat sini. Skru semua. Ini dia. Okey, sebenarnya kita dapat satu kipas ya, kipas berdiri ya. Okey, dia bagi kat kita sebab dia nak tukar motor ni. Okey, motor ni dia claim rosak. Okey, dia beli yang baru. Bila dia beli yang baru, dia kata tak sama saiz dan tak boleh masuk. Tak boleh fit dia punya kipas dia kat dalam tu. Ini kita taruh bawah aluh, yang lain dia punya button semua, cover. Macam dalam ni. Okey. So dia kata tak boleh masuk sebab dia punya kipas tak muat ke apa benda kat sini, dia bawa kat kita. Ngam je. Mungkin tak muat dekat dia punya housing kot. Housing yang pegang dia punya kipas. So, memang tak sama saiz rasanya ni. So, kita gunakan caliper. Panjang shaft tu adalah dengan dia punya apa ni ya? Fan punya, bilah dia punya lock tu. Adalah dalam 4.6 cm, 4.5 lah lebih kurang. 4.5 cm. Ni yang asal punya dia kata. Dia punya lock tu dengan dia punya sampai ke motor dia adalah 5.6 cm. Okey, memang beza lah. Lepas tu dia punya motor pun yang ini agak besar, tu agak kecil. So, apa yang perlu kita buat sekarang, kita tak nak terus pasang yang baru ni ya. Kita nak test dulu yang lama ni. Kenapa dia rosak? Okey. Lagi satu ya. Untuk coding warna dia, untuk yang asal punya fan ya. So, kita kena test kat sini mana wire neutral dan mana wire switch nombor 1, 2 dan 3. Okey, ini adalah coding yang selalu kita gunakan. Yang ada pada motor yang universal lah, universal coding lah. Okey, ini dia wire dia. Yang selalunya hitam untuk neutral, merah ni untuk switch nombor 3 dan biru switch nombor 2 dan putih selalunya switch nombor 1. Dan kalau ada lebih macam ni, maknanya satu ni adalah wire earthing. So apa-apa kita nak test dulu motor lama dia ya. Kita tak nak terus tukar. So apa yang kita perlukan kat sini adalah kita perlukan multimeter ya. Untuk check kita punya mana wire neutral, mana wire switch nombor 1, 2 dan 3, dan kita akan check dia punya coil dan kita akan check sekali dia punya capacitor. Capacitor perlu kita check, ni penting juga. Jom kita mulakan test. Okey, mula-mula sekali kita nak test kita punya wire ni, kita nak tahu mana wire neutral, switch 1, 2 dan 3. So kita perlukan meter. So kita buka dekat apa tu namanya, continuity. Kita on. Selalunya wire neutral dia adalah warna biru. Sebab sini ada biru juga. Kalau biru sini, yang ini maknanya biru yang switch nombor 2 ya, kelajuan nombor 2. Okey, kita ambil satu wire biru ke kita punya capacitor. So kita cucuk kat capacitor dulu. So kita tekan biru. Okey, biru. Itulah biru dia adalah wire neutral. Yang lain takkan menyala. Ada reading tapi dia tak dapat bacaan yang kuat macam yang tadi lah. Sekarang kita nak test dia punya coil pula. Kita masuk balik kat wire neutral tadi. Okey, kita dapat. Dan kita akan test satu-satu kita punya wire ya. Ada 3 lagi wire. Merah, orange dan kelabu. Untuk merah, orange dan kelabu kita test satu-satu. Kita tengok reading.
Ini kita dapat 240 lebih kurang 236. Okey, 236 untuk orange. Kelabu 301, 302, merah 295, 26. Okey, maknanya yang orange untuk speed nombor 3, merah untuk speed yang tengah, untuk speed nombor 2, dan untuk speed nombor 1 adalah kelabu ya. Warna biru adalah neutral. Okey, bila kita test tadi, tiga-tiga reading kita dapat je untuk tiga-tiga wire, maknanya tiga-tiga coil dalam dia tak ada masalah. Dan dia punya thermal fuse pun tak ada masalah. Kalau thermal fuse dia ada masalah, dia akan tak dapat reading untuk tiga-tiga, ataupun kalau dia punya coil dalam tu rosak, kemungkinan salah satu coil tak dapat bacaan lah. Okey, ataupun dua coil rosak, dua coil tak dapat bacaan. Tak mungkin ketiga-tiga coil rosak. Kalau ketiga-tiga coil rosak, maknanya dia punya thermal fuse yang ada dalam tu dah terbakar. Sebab apa terbakar? Kemungkinan ada dua. Satu, dia punya kapasitor tak dapat jalan, tak dapat gerak, so dia tak dapat pusing dan dia akan panas. Dan kedua, kemungkinan bila kita punya bearing ni, okey, macam ni dia punya bearing cantik, tak ada halangan, tak keras, lancar saja. Okey, kalau bearing dia keras, dia punya kipas tak dapat pusing dan kemungkinan benda ni akan panas juga. Okey, bila benda ni panas dalam suhu lebih kurang dalam 114 lebih kurang macam tu, dia akan pecahkan thermal fuse tu. Thermal fuse tu putus lah. Bila putus, dia tak dapat reading untuk kesemua bacaan. Itu adalah untuk safety kita punya fan ya. So kalau apa yang perlu kita buat ya, kalau kita punya thermal fuse tu terbakar, kita boleh tukar thermal fuse baru, tapi leceh sikit sebab dia punya fuse tu ada pada dalam gegelung tu, dia simpan, dia sorok dalam tu. Ataupun ada satu lagi cara, kita boleh ambil terus direct daripada neutral ni masuk ke kita punya kapasitor ya. Okey, sebenarnya wire neutral ni dia akan masuk ke dalam coil. Dalam coil ni ada thermal fuse. Thermal fuse akan keluar kepada kita punya kapasitor. So kalau thermal fuse kita blow, tak ada, neutral akan masuk sini dan semua tiga-tiga kabel ni tak akan dapat bacaan dan kipas tak akan berpusing. Okey. Dan kalau kita bypass saja, kita ambil neutral ni, kita potongkan, kita akan terus masuk ke kita punya kapasitor dan dia akan bypass kita punya thermal fuse dan kipas boleh berpusing ya. Tapi safety untuk fan tu dah tak ada. Okey. Cara paling baik adalah tukar kita punya thermal fuse. Okey. Dan pastikan sebelum kita bypass macam tu semua, kita service kita punya fan supaya dia tak sangkut lagi lah. Okey. Kalau kemungkinan sebab dia blow tu sebab dia sangkut dan kita punya kipas panas, so kita betulkan bearing dia dulu, taruh minyak ke apa yang betul. So yang ini pula, dia punya fan coil memang okey dan dia punya thermal fuse pun okey. Sekarang kita nak test dia punya kapasitor pula. Kapasitor dia 1.5 microfarad campur tolak 5%. Okey. So dekat kita punya multimeter kita akan set kepada microfarad untuk test kita punya kapasitor. Okey, kita dapat 0.923 ya. Okey, memang nilai susut dia dah terlalu banyak daripada 1.5, lebih daripada campur tolak 5% yang patut ada. So kita akan tukar kapasitor ni sekali. So kita potong je kapasitor ni. Dan kita akan ambil kapasitor daripada fan yang baru ni. Okey. So kita potong juga kapasitor ni. So untuk kapasitor baru ni, walaupun dia baru, kita akan cek nilai dia juga ya dengan kita punya multimeter. Sama je macam tadi. Nilai kapasitor dia adalah 1.8 microfarad campur tolak 5%. Okey, kita test. Okey, kita dapat 1.8 Okey, kita masukkan heatsink ni dekat wire dia dan kita pulaskan aja ni kat sini tempat dia kan. Dan kita securekan kita punya heatsink dengan api. Itu dia dah siap. So kita nak test switch dia pula. Okey, ni wire live, wire neutral. So wire neutral akan bersambung kepada sini M motor. Maknanya M ni akan ke kita punya warna biru. Okey. Dia test continuity antara sini dengan sini. Kita tengok sambungan ni ada sambungan tak antara dua tempat wire tu. Okey, tak ada masalah. Okey, kat sini untuk wire live dia pula. Dekat sini satu. Dekat L1 ni satu. Okey. Okey, tekan. Okey, nyala.
Okey, untuk nombor berapa ni? Nombor 1. Nombor 1 okey nyala. So, untuk test kita punya fuse pula, kita pergi ke kita punya live. Okey, dan satu lagi ni kita pergi ke wire live sini untuk check kita punya fuse dan wire sekali senang. Right. Something wrong. Tak menyala. So, kita tengok kita punya fuse pula. Okey, fuse kita blow. So, kita tukar fuse juga. So, kita masukkan fuse yang baru kita dekat kita punya soket ni. Plug kita. Dan kita tutup balik. Okey, dah tutup. So, kita buat test balik macam tadi. Satu kat sini, wire live. Macam mana fuse ni boleh blow eh? Pelik juga. Alright, sekarang dia dah menyala. Okey, so kita akan test kita punya switch pula. Okey, switch nombor 1 okey. Switch nombor 2 okey. Dan switch nombor 3 nombor keras. Okey, switch nombor 3 pun okey. So, tepi kita punya multimeter. Jom kita pasang balik dekat tempat asal dia, dalam ni. Okey, kita masukkan dekat lubang dia. Alright. Dah keluarkan dia punya wire. Yang ini dekat sini agaknya. Okey, betul. Dan sekarang kita nak pasang dia punya wire pula. Tadi kita dah test warna merah adalah nombor 1, 2 dan 3 ya. Yang ini wire neutral, kita akan taruh dekat sebelah neutral tu. Kita cocok je wire dia. Okey, dah melekat. Nombor 3 ada di atas sekali, yang ini. Okey, kalau kita salah masuk wire ya, kemungkinan nombor 1 jadi nombor 2, nombor 2 jadi nombor 3, nombor 3 jadi nombor 2, lebih kurang macam tu je lah. Tak ada masalah, dia tak akan meletup. Dan kelabu nombor 1. Alright, jom kita pasang balik. Kita pasangkan fan macam biasa, macam kita cuci tu, kita buka semua kan. Pasangkan balik. Okey, dah siap. Masanya untuk kita test. Jom. Okey, masanya untuk kita test kita punya puzzle. Kita dah sambung tadi. Adakah ia berjaya dihidupkan? Kita try nombor 1. Okey, dihidup Nombor 2. Makin kuat. Dan nombor 3. Memang kuat. Okey, itu dia video untuk kali ni. Kita berjaya settlekan kita punya puzzle. Daripada terbarai, kita berjaya satukan dia dan kita berjaya hidupkan dia. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.